You actually eat ketupat atau ketupat was just for decoration? Melanda ataupun tak nanas? Tak nanas. Tak nanas. Saya cakap tak nanas. Okay. Semprit ataupun cornflake madu? Separate. Tapi saya suka komplit madu. Komplit madu. Boleh pula. Rendang ayam ataupun rendang daging? Rendang ayam. Nasi impin ataupun sate? Nasi impit. Nasi impit. Impin atau sate? Nasi impit. Saya nasi impit. Okay, lemang ataupun ketupat? Lemang. You actually eat ketupat atau ketupat was just for decoration? Like No! God, please, no! ketupat only for decoration. Lemang baru makan. Ketupat for decoration. Okay, last. Kuah kacang ataupun lontong? Lontong. Saya tak suka kuah kacang. I don't get the hype. Kencana ya. Kuah kacang is like my biggest all. I hate kuah kacang. Kuah kacang dengan nasi impit. Sedap. Cuba nyanyi sikit kami budak Gen Z. Kami budak Gen Z, raya-raya bergaya, kesana kesini penuh ceria.